Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas TV PSS Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga. Kami membawakan liputan acara Meretas Desa Peringkat Negeri yang berlangsung dengan meriah pada hari ini. Program ini disertai oleh murid-murid sekolah rendah dari seluruh negeri bagi menguji ketahanan fizikal, disiplin serta semangat kesukanan dalam kalangan peserta. Berbagai kategori dipertandingkan dan semua peserta menunjukkan semangat jiwa yang tinggi sejak awal pagi tadi. Kepada para pemenang serta sesi bergambar. Program seperti ini dapat memupuk gaya hidup sihat serta semangat kesukanan dalam kalangan murid sejak usia muda. Sekian liputan khas TV PSS Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga bagi acara Meretas Desa Peringkat Negeri. Saya Risa Sofia mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi pada liputan seterusnya.